Hai YouTube, welcome back to my channel. Okay, kisah pagi ni kita orang pun nak menghala ke selatan. Depan tu ada Umi dengan Amir. So sekarang dekat sini dua biji motor je. Aku solo, Amir dengan Umi. Kita orang nak menghala ke selatan tanah air. Selatan tanah air. Selatan dekat mana? Tak boleh bagi tahu. Kita tak boleh bagi tahu lah, rahsia. Rahsia? Bukan rahsia lah. Tapi aku tak nak bagi tahu. Nanti sampai sana baru kita orang kasih tahu. Okey. Sekarang ni dah nak on the way pergi ke sana. Macam biasa, yang mana belum subscribe channel aku, please subscribe channel aku, bantu aku untuk build up ini punya channel. Okey. Tinggallah komen apa-apa ke yang boleh aku bantu aku punya channel ke, ataupun korang nak tengok vlog apa pula selepas ni kan. So tinggallah komen, like dengan share sekali ya. Alright guys, kita orang nak continue perjalanan dulu. Nanti apa-apa aku update. Ikut Highway Plus Plus exit nilai. Tapi aku tengok map, dia border dengan Sepang ke? Border dengan Sepang. Sepang. Yelah dia ikut kan Highway Plus ada kiri ada kanan. So dia pusing. Dengau. Ada durian? Kena cakap semalam ada cendol durian. Dekat Dangau, dah sampai Dangau. Di Dangau nilai. Ambil meja. Pulut durian ni. Cawa sangat Banyak makanan dia kat sini. Lemak tu. Kau makan nasi lemak ya? Nasi lemak, air kosong. Bapak lah. Tak lah, banyak nasi je lah. Ayam tu sedap. Sambal lontong. Kau nak sambal. Dia tahu lah sambal.
Banyak ni lauk dia. Okay, dah ambil makanan dah. Kita pergi duduk dulu. Kat mana ada orang duduk Kau ni? Bayar dulu Oh, bayar dulu kot. Bayar dulu lah. Masuk straight. Kau pergi straight ke? Aku straight. Right. Okay guys, tadi dah lepak makan sekejap, dah breakfast. Sekarang dah siap breakfast. Sekarang dah nak on way balik ke KL. So hope semua selamat sampai. So aku balik dulu. Nanti apa-apa kau update dari semasa ke semasa. Alright, jom layan ride dulu. Tadi sejuk, sekarang panas lik guys. Ini nasib baik pakai lengan panjang. Kita naik bukit tinggi ni ke mana ni? Shortcut ke apa ni? Masuk kawasan perumahan ni. Tinggi ke? selamat sampai KL. Dah berpisah dengan member aku tadi. Diorang pun dah balik rumah, diorang tak pergi mana terus. Aku pun jadi kerja ni. So sekarang aku tengah misi mencari air jus air nanas. Air nanas sana lah.
lajak pula tengok. Dekat sini aku nampak air nanas hari tu. Dekat dia belakang tu. Tapi sekarang aku dah salah. Kena pusing balik. Ya, masuk Sempang ni. Dia tak tahu lah air nanas. Aku nampak dekat luar tu tapi jus nanas, jus nanas, jus nanas, jus nanas. Aku dekat luar tadi Sengkong tu. Aku tak tahu lah ni ada ke tak ada ni. Jus nanas, jus nanas. Alright guys, aku pun dah sampai rumah aku. So sebenarnya tadi selepas kita orang berpisah tadi tu, aku nak pergi beli power motor. Sekali nasib baik aku berhenti kat Petronas, check hari ni Ahad, beli power motor tak buka. So aku balik lah. Right, so sekarang ni dah sampai ke area rumah aku. So macam biasa guys, untuk vlog kali ni sampai di sini je. Macam biasa, yang belum subscribe lagi, please subscribe channel aku. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Alright, so see you guys next video. Bye guys.